Beza gila kulit muka mami dengan kulit tangan you sayang. Lepas tu kalau korang tak grab sekarang ni korang memang Sol. Sabar. Sol. Sebenarnya mami nak buat macam Ronaldo tu. Sol. Korang sold out dah. Nyanyi. Aduh. Boy, Sigma boy. Cakap-cakap macam ni pun sakit juga tekak aku. Sigma boy. Meriah Mami Raya ni kan. Mati jangan bagi adik je dek. Mami takut kena ban. Lagu apa? Tak sempat cek. Talita dan maminya sedang buat live menjual. Netizen seronok menyaksikan kemeriahan rumah mereka dan kemesraan anak-anak Syuib dan arwah Siti Sarah bersama Wati. Juga turut menjadi perhatian. Live anak beranak ini menjadi sangat riuh dengan kelitah masing-masing. Hari Mami live. Mami live hari-hari Mami live. Okey? Boleh ke korang support beg kuning Mami? Tengok ayah Mami. Mami punya beg kuning ni ada ke tak? Oh, dia ada orang beli. Oh tu. Okey. Oh, ada. Ada. Okey. Tak ada beg kuning. Mami pin. Okey, sekejap Mami pin Macam mana nak pin ni? Okey, pin. Okey, korang. Ni Mami bagi tahu dulu. Dulu orang selalu cakap dengan Mami. Mami selalulah orang komen. Orang mesti kalau Mami post video, orang mesti akan cakap dengan Mami. Mami beza gila kulit muka Mami dengan kulit tangan you sayang. Lepas tu beza sangat. Tapi sejak Mami guna Vitaskin ni, hari-hari Mami pakai, kulit muka dengan kulit tangan Mami dah hampir sama. So apa lagi dah nak dekat raya ni. Raya ni kita lagilah banyak berjalan, banyak pergi beraya, banyak terdedah dengan cahaya matahari. Lagilah korang kena scrub korang punya tangan. Sekejap lagi Mami akan show kat korang. Okay, sambil data karaoke, korang kena support beg kuning Mami. Mami akan tunjuk kat korang, okay? Mami tunjuk, okay? Ni, cara pakai dia macam ni. Okay, cara pakai dia. Ada COD ke? Mami rasa ada. Okay, Mami rasa ada. Hai Daddy. Daddy support lah beg kuning I. Belilah banyak-banyak. Lepas tu biar I pakai. Biar lagi putih tangan I. Okay, pakai dia senang je, nampak? Belum cuci lagi dah putih dah. Celah-celah Mami dah putih. Bingung lah Daddy. Daddy ni stars. Daddy memang stars. Okay, nampak? Cara pakai dia macam ni, nampak? Baru pakai macam ni je dah kuning. Dia tak ada white cast tak korang. Dia tak ada white cast. And dia selamat sangat. If korang nak pakai dekat muka pun dia memang terlalu selamat. Kalau jenis kulit muka yang memang bukan jenis sensitif, korang pakai je dekat tangan dan muka. Ikutlah korang nak pakai kat segala celah-celah tu kan. Dengan segala celah-celah tu lah yang akan putih. Paling-paling ni hari raya. Sebenarnya kan Mami sebulan ni lah yang Mami rajin. Sebab nak raya kan. Jadi nak raya tu kita kadang-kadang nak bersalam dengan orang. Tangan Mami ni sejenis kering. Okey, lagi satu, Mami sejenis kulit kering. Tangan kering, kaki kering. Jadi benda ni dia sambil dia memutihkan, dia melembapkan kulit. Jadi sold out. Korang Mami baru cakap-cakap. Sold. Cuba tengok. Sold out. Uish. Tengok. Oh, sold out. Okay. Adakah lagi yang nak beli tapi tak dapat ni? Sold out, geng. Sold out. Satu saat dah sold dah. Tolonglah restock. Macam tak boleh je ni. Mami tak sempat cuci. Baru letak. Tak sempat cuci. Tak sempat. Allah. Nak lagi ke? Dah tak ada lah ni beg kuning Mami ni. Ada dah? Dah tak ada dah?
Mami tak sempat buat persembahan. Dah sold out dah. Ada yang nak lagi ke? Dah pasal. Tapi Mami tak tahulah korang dapat ke tak lagi harga ni. Rezeki tu Mami. Ayuni kata apa? Berapa orang nak harga promo? Restock. Oish, Tantah yang tadi borong tu Daddy tak? Daddy borong tak Mami? Mesti Daddy rasa hitam sangat ni. Astaga. Ada ke? Okay, Mami nak tengok berapa orang yang nak Mami restock. Berapa orang yang nak Mami restock? Cuba komen dulu nak. Kalau ramai, baru Mami akan hello Yuni, tolong restock. Tapi yang cakap nak ni jangan mainkan perasaan. Nanti korang cakap nak Mami dah top up. Lepas tu korang biarkan je beg kuning tu. Kan. Tak betul baik ni. menipu bulan Ramadan. Betul ni nak. Betul ni. Kalau betul Mami message Yuni sekarang. Mami try pujuk-pujuk Yuni. Boleh ke bagi sekejap Oi. Harga dia RM105. Alah. Nak ke? Betul ke ni nak? Nak murah? Nak berapa? Nak berapa? Okey, korang nak Mami bagi korang harga berapa? Nak berapa? Korang nak Mami bagi korang harga berapa? Nak murah? Nak murah tu nak berapa? Cakap dulu. Lepas tu kalau Mami letak beg kuning, korang jangan tak support beg kuning Mami. Nak harga berapa? Nak berapa guys? Nak RM90. berapa? Sekarang harga dia RM105. Berapa harga yang korang nak Mami bagi? 30? 31? Toga pesapati. Ya, Ayah kata 31. Ayah kata. Nak RM99? Nak RM50? Okey, kita tengok. Nak Daddy minta RM55. Kita lock harga Daddy. Kita tanya kejap seller center kita boleh ke tak? Oi, harga dah jadi RM117. Sabar betul ni korang nak? Betul? Okey, kalau Mami restock, Mami try pujuk seller ni suruh restock. Pastikan korang sold out kan beg kuning Mami kali kedua. Janji ke tidak janji? Berapa? 50 kita try Yuni boleh tak 50? Boleh tidak? Oi ayah. Oi. Okey. Betul ni 30 dapat 3 lah Mami. Allah. Tak balik modal lah macam ni. Okey, Mami try tengok. Okey, betul ni Mami bagi harga dari 3 minit dari sekarang. Okey, tekan. Ada loceng tak? Loceng. Mana loceng? Loceng. Give Mami loceng. Mami loceng. Tengok loceng kat belakang. Okey. Mami lagi. Tadi korang minta kat Mami. Korang minta kat Mami tadi ramai yang cakap nak. Sekarang korang Mami sekarang dah bagi korang harga RM55. Kalau korang tak tekan beg kening. Mami jual kening. Kalau korang tak tekan beg kuning Mami, Kita tak kalau korang tak tekan beg kuning Mami, korang memang kaki mainkan perasaan Mami. Betul. Cepat, Mami nak tengok berapa sekarang. Beg kuning tak ada, tipu tak ada. Dan beli. Thank you Rohaiza. Cepat. Faster cuy. Mami bagi 2 minit saja. 2 minit saja untuk korang grab harga RM55. Dan payment. Thank you Hasnizam. Siapa yang beli Mami akan sebut nama dia 3 kali sampai masuk dalam mimpi Mami. Cepat. Cara pakai dia nampak. Cara pakai dia senang saja. Okey. Boleh tak ambil air letak kat depan ni? Cara pakai dia senang saja. Okey, 2 minit. Tadi dah sold out. Korang jangan sampai sold out kali kedua. Lepas tu korang suruh Mami restock. Tak ada Tak ada. Hanya 2 kali saja Mami akan restock. Letak belah sini. Sure ke? Baik-baik tumpah. Baik-baik tempat. Tak sebelah saya. Never mind. I'm so sorry. Okay. Cara dia pakai dia senang saja. Okay, korang duduk-duduk depan TV. Duduk-duduk nak karaoke sambil tunggu turn. Buat-buat je lah macam ni. Nampak? Macam ni je.
Lepas tu korang biarkan 1 minit 40. Korang biarkan 10 minit macam tu baru cuci. Oi, rampat gayanya dah nak habis ni. Beg kuning mami dah tinggal berapa je lagi? Berapa orang je yang boleh beli lagi ni? Dan order dah payment. Thank you Rohani. Korang cepat. Berapa minit sahaja lagi? Order hari ni insya-Allah akan dapat sebelum raya sebab kita ada buat COD, so kita takutlah juga kan. Kalau kita hantar lambat-lambat jap lagi kan korang dah balik kampung, dah return balik barang tu. InsyaAllah kita akan hantar sebelum korang balik kampung. Dah payment, thank you, dah order. Muka boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau jenis muka yang tak sensitif, boleh. Dan payment, I dapat RM53.35. Wow, untungnya Kopi Oping. Cara guna dia macam ni saja. Letak, tunggu 10 minit, nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia? Tunggu 10 minit, lepas tu cuci. Kejap lagi Mami cuci, okay? Mami akan tunggu 10 minit lah. Bagi dia meresap dulu. Dia tak ada white cast, okay? Dia tak ada white cast. Kalau kulit jenis eczema boleh guna ke? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah dapat juga membantu. Tak ada masalah. Dan order, thank you Lish. Cepat. Hanya ada berapa? Mami tak. Okay, seller center tak restock banyak ya. Tak restock banyak. Tadi dah sold out. Terima kasih kepada tadi yang dah membeli. Ini rumah Mami ke? Tak, rumah Daddy. Okay, cepat. Cepat. Siapa yang nak dapatkan cepat sebelum raya, insyaAllah korang akan dapat sebelum raya. Kat celah-celah boleh ke? Semua boleh. Celah bedah, celah makna, semua boleh. Celah gigi je yang tak boleh ya. Selain daripada keluar mulut, semua boleh. Cepat. Malam ni kita, hari ni korang beli, hari ni korang grab, insyaAllah tengah-tengah malam satgi diorang akan packing and post barang korang. Berapa ringgit dah sekarang? Berapa ringgit dah sekarang? Celah sini boleh? Okey, masih RM55. Okey, masih RM55 untuk cerahkan kulit. Boleh. Selain daripada celah gigi, semua boleh. Mami, 2 orang je lagi. Korang, kita nak pilih hanya 2 orang je lagi. Lepas 2 orang tu beli, sold out. Lajunya. Lagi 2 orang sahaja. Lepas tu sold out. Sebab harga ni rugi. Tak boleh dah. Harga ni dah terlampau rugi. Kalau sold out, lepas ni kita tak bagi lagi dah. Habis. Siapa yang nak? Siapa 2 orang yang nak tu? Mami nak tengok nama yang cakap dan payment. 2 orang je lagi kita nak. Mami nak 2 orang je lagi. Please lah tolong. Dan purchase 3 set. Thank you Jasmine. InsyaAllah Jasmine. Confirm raya nanti. Confirm putih, cerah, mulus, gebu. Okay. Jasmine dah grab 3. Korang yang lain-lain. Mami nak 2 orang sahaja lagi. Mami nak 2 orang sahaja lagi. Lepas tu dah sold out. Okay. Mari kita tengok. Okay. Berapa bulan baru pakai berkesan? Ni tak payah tunggu bulan-bulan. Sekarang buat, sekarang juga nampak. Yang penting macam ni. Nampak tak? Nampak tak beza dah? Mami dah ada 3 kan? Okay, cara pakai dia senang saja. Dah sold. Habis. Mami dah cakap dah tadi. Habis? Habis dah. Tangan Mami dah putih sekarang. Ya, dulu tangan Mami gelap. Kalau Mami buat video, orang mesti komen, Mami, muka dengan tangan tak tally katanya. Macam muka orang lain, tangan orang lain. Habis. Habis, tak boleh buat apalah. Dah cakap tadi, siapa suruh tak grab? Dah cakap. Cara nak pakai dia pun senang je. Tengah karaoke ke, tengah tengok drama ke, pakai macam ni. Dia tak ada meleleh-leleh. Dia akan meresap, lepas tu dia akan cuci. Tapi dia akan cuci. Tapi dia tak ada white cast. Mami cepat basuh nak tengok perbezaan. Okey, Mami cuci Mami cuci sekarang Baru masuk live ni Mami, baru nak order, dah sold. Allah. Maksudnya Mami kena pujuk lagi lah Seller center tu kalau dia bagilah Kalau dia bagi, sebab Mami rasa dia macam dah tak ada untung. Okey, ni air. Tengok Mami cuci. Okay. Mami rasa Mami burak-burak tadi, ada tak 10 minit? Ada tak 10 minit korang? Ada tak 10 minit tadi? Habati, hai Mami top up lah lagi please. Masalahnya kalau Mami top up,
Korang tu betul ke nak beli? Benarnya korang. Mami tengok tadi macam korang macam mainkan perasaan Mami je. My God. Benda ni dia bukan mencerahkan je. Dia macam melembutkan juga kan. Lepas dia habis pakai tu, Betul. dia macam Okey, nampak? Guys, baik kok. Nampak? nampak. Nampak tak beza dia? Nampak tak? Nampak tak? Putih kan? Dia tak ada white cast tau korang. Aku lap je lah pakai baju. Dia tak ada white cast dia tak ada white cast. Nampak? Ini yang tadi kita belum buat, yang ni dah buat. Nampak tak? Nampak tak beza dia? Ni sebenarnya sebab Mami pakai filter kat muka Mami. Kalau ikutkan lagi nampak gila beza dia. Kan? Letak tisu kat tangan Mami. Letak tisu kat tangan. Martin, ambil tisu. Ambilkan Mami tisu please. Carilah. Kenapa semua mati? Tapi kalau korang nak tahu, Mami hari-hari pakai benda ni. Tengok Mami baru sekali buat live kan, tapi nampak tak? Ni. Hari-hari Mami pakai, nampak? Hari-hari Mami pakai. Sebab apa Mami pakai? Sebab Mami hari-hari kalau post video malu. Kita ni kejap lagi nak post video cuci muka lah. Lepas tu dah orang cakap, Mami, tangan hitam. Macam tu. Kasihan Mami. Okay, sekarang Mami akan restock lagi sekali. Kalau korang tak grab, korang memang mainkan perasaan Mami. Dari stop. Okay, korang boleh tekan beg kuning dari sekarang. Okay. Oh! Korang yang mana dah beli tadi, sila beli lagi. Yang mana belum beli, korang wajib beli sekarang. Tadi RM55. Sekarang kita bagi RM50 saja. Siapa yang dapat RM50 tu korang memang untung. Tekan beg kuning sekarang. Sebelum harga kembali kepada asal, lebih baiklah korang beli sekarang. Dah terlampau jimat. Lampau cimat. Ori tak? Of course ori. Kita pakai ori-ori je. Jangan risau. Okay, dapat 45. Jihad, sila grab. Terus tekan Jihad. Kalau boleh terus payment. Jangan si ori. Thank you Anis. Korang, kalau korang tak grab sekarang ni, korang memang Sol. Sabar. Sol. Sebenarnya Mami nak buat macam Ronaldo tu. Sol. Korang sold out dah. Mami tak boleh lah. Nampak? Putih. Minta maaf liars. Putihnya. Barulah tak ada orang kecam. Putihnya. Lagi putih daripada hitam. Okay, nampak tak? Yang sebelah sini Mami dah buat. Yang sebelah sini Mami belum buat. Nampak tak beza dia? Korang boleh nampak tak? Buka lagi Kak please. Okay. Kita call seller sekarang. Lagi putih pada hitam. Kita call seller sekarang Kita call seller. Korang restock 55. Kita call. Cakap Uni boleh tak? Boleh tak Uni? Kita akan cakap dengan Uni boleh tak? Uni. Sekejap Kita tanya Uni ni boleh lagi tak? Okay, cuba tengok. Dah restock. Uni ni laju tak sempat kita nak minta. Dia macam faham je apa yang korang nak. Ada dah Mami. Okay, please tekan beg kuning Mami sekarang. Tekan beg kuning Mami sekarang. Sebelum sold out. Okay, korang tekan beg kuning Mami sekarang. Mami belanja lagi satu lagu. Tekan. Yang penting Mami nak sold out kali kedua. Sold out kali keempat. Kali ketiga kali keempat. Ada beza ketiga tu. Dia punya flavor. Okay. Dia punya beza dia hanyalah dia punya flavor, bau dia. Yang ini yang Mami selalu pakai yang strawberry ni. Ni mixed berries. Mixed berries. Mana avocado? Lagi satu. Allah, avocado tadi Mami dah ni. Ada mixed berries. Warna hijau avocado. Jadi avocado. So kalau korang beli yang 3, yang combo tu 3. And warna kuning lemonade. I think lemonade. Ini dia lemon on lemonade. Ya Allah. Lepas tu selepas korang dah buat ni, Mami tunjuk. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia? Nampak tak sekarang beza dia? Sekarang Mami tunjuk Tadi Mami dah pakai 2 kali. Kalau korang keep on pakai. Lepas tu korang akan nampak hari-hari korang pakai. Hari-hari korang akan nampak perbezaan dia. Tadi Mami pakai mana? Mami pakai mixed berry. Faham tak? Lepas tu pakai dia senang ni amat. Korang nak pakai dalam kereta boleh, nak pakai depan TV boleh sebab dia tak meleleh.
Dia tak meleleh pakai macam ni, nampak? Korang akan nampak perbezaan dia. Contoh kan, kejap lagi kita ni nak jumpa bakal mak mertua. Tangan ni ataupun bakal suami. Tangan ni nak cantik-cantik, nak nampak halus. Kita pula sejenis tangan, jenis kulit kering. Kan? Dia tak melekit, Okey, tangan dia macam moisturizer tau. So dia 2 in 1. Dia akan buatkan kulit korang putih, at the same time dia akan buatkan kulit korang lembap. Macam Mami memang sejenis kulit yang kering. Jadi setiap kali kalau Mami rasa Mami ada event, nak jumpa ramai orang, Mami akan pakai sebelum Mami keluar. Sental, pakai, tunggu sekejap. 20 minit. Lepas tu Mami cuci. Bila Mami keluar, lepas tu andai katalah tiba-tiba korang terlupa nak pakai lotion, it's okay. Bila korang salam tangan korang ni, bau sedap. Pakai tak apa, dia auto putih, lembap plus wangi. Untuk sunburn lagilah okey. That's why Mami cakap korang grab sebelum raya ni. InsyaAllah hari ni korang grab. Hari ni juga diorang akan packing dan kita akan post before korang balik kampung lah. Kan, supaya apa? Supaya bila korang pergi beraya tengah-tengah panas tu, sental. Masuk je kereta, habis beraya terus sental dalam kereta. Terus sental dalam kereta. Lepas tu dia dah kering kan? Dah kering biarlah. Nanti buatnya sampai kat rumah ke apa ke. Benda ni korang boleh nampak dia mudah dibawa. Dia mudah dibawa. Jadi korang letak dalam beg. Lepas tu dalam kereta dah kena panas pakai. Dah tunggu kering. Tunggu je sampai rumah baru cuci. Okay. Berapa ni Mami? Okey, 3 botol ni harga dia RM55. Okey, Mami faham mungkin korang dah banyak beli baju raya, dah beli kasut raya, dah beli persiapan raya. Okey, tak nak beli yang 3 botol? Siapa nak yang 1 botol? Mami letak sekarang. Mana tahu kok ada yang nak cuba-cuba dulu ke? Ada yang nak cuba-cuba dulu, nak cuba 1 botol dulu, Mami boleh letak yang 1 botol, okey? Tunggu kejap lah. Kita kena nyanyi ni sebab macam dah slow sikit. Kat mana nak letak tambah lagi? Yang sebotol punya mana? Okay. Okay. Beza apa? Okay. Beza dia hanya dia punya flavor, dia punya bau, dia punya flavor lah. Kesan dia sama je. Yang ni mixed berry, yang ni apa tah? Lemonade. Yang ni avocado. Dia 3 ni lah. Yang ni Mami terletak. Okay, 3 ni. Mami dah siap kan? Mami dah letak 1. Jap. Jangan bagi dia jerit. Nanti Mami takut Mami kena ban. Okay. Alamak, 3 dah tak dapat 55. You ke? Dah berapa dah? Alah, dah jadi harga back to normal. Jadinya tak apa. Korang boleh grab yang harga 1 ni. Sebab 1 ni pun korang senang nak bawa dalam beg. Pergi beraya, tiba-tiba panas kan. Masuk kereta, tangan rasa bahang. Terus letak kat tangan, kering tak apa. Sampai je rumah, cuci. Sampai rumah kita nak pergi beraya, cuci. Mami berapa 1? Kalau 1 RM39. Baru nak grab. Mami rasa kita kena ni lah. Okay, sambil-sambil tu kita nyanyi, okay? Korang grab beg kuning Mami. Sebab kita nak naikkan view. Okay, kita nyanyi dulu ya. Okay, kita nyanyi dulu. Mami tak boleh nyanyi lah. Mami dah tak ada suara. You nyanyi. Kena nyanyi. Okay. Aduh. Sigma boy. Cakap macam ni pun sakit juga. Tekak aku. Sigma boy. Meriah Mami Raya ni kan? Mati jangan bagi adik jerit. Mami takut kena ban. Lagu apa? Tak sempat check out tadi yang 55 tu. Boleh grab yang 1. Ini? Ketika ada tadi Roti John yang tak makan lagi tu. Dia makan kat bawah. Ada kat bawah. Kat dalam pinggan. Okay, kalau siapa-siapa yang cakap tadi Mami dah beli baju raya, dah beli tu, dah beli ni, tak sempat, tak cukup duit nak beli 3. Okay, Mami ada letak yang 1 botol tu RM39 saja. Nanti raya lah.
Hai Aunty Raya, dah adalah 55. Okey, Mami dah seller center dah restock harga yang RM55. Siapa yang tanya-tanya tadi? Jangan main perasaannya, jangan hanya bertanya tapi tak nak tekan beg kuning. Jangan macam bulan Ramadan ya. Tak baik mainkan perasaan Mami. Cuba tekan beg kuning korang sekarang. Saya nak 3, Syahira boleh. Awak nak 6 pun boleh. Awak tekan 2 kali. Syahira, sila beli Syahira. Kalau awak tak beli memang rugi. Cara pakai dia sangatlah senang. Dan order. Thank you Syahira. Okey, Deta nyanyilah. Boleh. Deta boleh nyanyi. Tapi yang lain-lain tu sila tekan beg kuning Mami ya. Mami kesetiaan. Bolehlah kesetiaan. Kesetiaan. Tapi kalau dapat kesetiaan yang arrangement bagus tu sudah. Boleh keluar nanti. Okay, tak apalah. Tapi tak boleh. Yang tu rahsia lah. Mami kulit kering. Ya Allah. Kulit kering lah. Orang macam kita, macam Mami ni memang sejenis kulit kering. Kalau Mami boleh tunjuk kaki Mami sekarang, Mami memang sejenis kulit yang sangat-sangat kering. Tapi bila korang pakai Vitaskin ni, dia macam 2 in 1. Selain daripada dia boleh putihkan kulit korang, at the same time, dia boleh bagi korang punya kulit ni lembut. Dia bukan 2 in 1, dia 3 in 1. Plus, kalau korang tak pakai lotion pun, it's okay. Dia akan mengeluarkan satu bau yang kan? My kulit kusam boleh ke? Sangat boleh. Mami memang kulit kusam. Mami ni kulit kusam, kulit mati, kulit kering semua. Ya. Okay. Jangan bagi adik ni. Tak, dia jadi sendiri. Budak boleh pakai ke? Boleh. Data pun boleh pakai. Data pun hari-hari pakai. Dan order set. Thank you Sophie. Thank you Sophia. Sorry. Boleh pakai kat muka. Okay, kalau kulit muka kita sejenis yang tak bermasalah, sejenis yang kulit muka yang tak sensitif, boleh pakai. Sebab sometimes macam Mami memang kulit muka yang sensitif kan. Kita ni kadang-kadang memang ni lah. Jadi kita, bukanlah benda ni selamat, sangat-sangat selamat. Cuma untuk yang sensitif tu kita tak galakkan lah. Rugi beli 1. Tak apa. Sekarang kita I beli rugi beli 1, beli 3 dapat 55 terus. Ya betul. Okey Deta boleh nyanyi. Okey. Sambil tu nampak. Ni dah berapa kali Mai pakai. Nampak beza dia? Nampak tak beza dia ni? Ini sebenarnya Mami dah hari-hari pakai korang. Kalau korang yang sejenis ni, sebab kulit-kulit mati Mami dah banyak yang keluar tau. Banyak yang keluar kulit-kulit muka lah. Kulit-kulit mati Mami dah banyak yang keluar. Sebab Mami hari-hari pakai. Tengok tadi pun Mami dah 5 kali pakai. Macam mana elbow? Kita share mic ke? Piano. Betul piano. Kulit hitam of course kulit hitam yang paling sesuai. Sila tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Jangan lupa tekan beg kuning. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.